Kasih Tuan Bertua, hal yang lain yang kita harus kaitkan dengan pendanaan ekonomi ialah langkah yang diumumkan oleh Perdana Menteri soal memperkemas jentera kerajaan, dan ini juga dengan mengalihkan peruntukan seperti mana kita bahaskan pada hari ini, dan ini diperkukuh dengan penekanan yang begitu sungguh-sungguh oleh Menteri bertanggungjawab tentang KPI dan dengan penjelasan panjang beliau tentang KRA dan lain-lain. Tapi saya nak tekankan hal ini kerana penekanan soal KPI ini lebih pada menjurus kepada pelaksanaan dan kecekapan pentadbiran. Yang dipertikai dalam sistem yang ada sekarang ialah pengukuhan institusi itu sendiri. Ada beberapa langkah yang positif, walaupun dengar ucapan ahli yang berhormat Barisan Nasional, dia kata kita bangkang semua. Tak betul. Banyak hal yang kita dukung. SPRM kita sokong, walaupun banyak pertimbangan dan bantahan tentang beberapa peruntukan. Langkah menjamin badan kehakiman yang bebas itu disokong, walaupun pelaksanaan tidak ke mana. Ya. Tetapi selagi KPI itu tidak dilihat sebagai suatu yang khusus menjamin keberkesanan kecekapan pentadbiran, tetapi tidak membetulkan kepincangan yang ada pada dasar. Ya. Ada langkah mula dengan soal ekonomi, langkah liberalisasi. Ya. Dulu bila saya kemukakan agenda ekonomi Malaysia, saya diserang sebagai pengkhianat bangsa Melayu kerana mempertikai dasar ekonomi baru, dan diserang sebagai alat kepada China untuk mendapat dukungan orang China. Sekarang Menteri Kewangan mengambil langkah liberalisasi dari sudut kewangan. Jadi apakah saya bantah? Saya bantah kerana bila liberalisasi itu diambil satu aspek, ditinggalkan yang lain, ia menjadi kesan yang bahaya dari sudut pertimbangan sosiopolitik negara kita. Sebab itu kalau mau dirombak, dasar ekonomi itu dirombak keseluruhannya. Kita mesti perkenalkan satu agenda ekonomi. Yang pertama, menekankan keperluan kita pacu pertumbuhan secara kompetitif. Kekuatan daya saing yang sekarang diakui, kita tewas dalam banyak hal kerana kurang kompetitif. Maka sebab itu Menteri Kewangan yang baru mengendorkan beberapa syarat dalam istilah liberalisasi kewangan. Diakui sekarang bahawa kita kalah dari segi kompetitif, maka kita terpaksa mengadakan liberalisasi. Saya pertikai kerana sebaik kita buat begitu, maka kita ambil fikir tentang geopolitik negara kita. Sebab itu dalam agenda kita, sementara kita menekankan competitiveness dan liberalisasi, soal affirmative action yang lebih jelas dan ketara, program pendidikan, prasarana rakyat, terutama yang kurang bernasib baik dan terpinggir, majoriti Melayu, Bumi Putera, Sabah, Sarawak, mesti diberikan penekanan dalam masa yang sama tatkala kita menekankan liberalisasi kewangan dan perubahan sistem ekonomi negara. Apa yang dilakukan oleh kerajaan hari ini, kesan dan bahayanya besar. Kita tekankan dasar ekonomi dari segi membiarkan lebar kesenjangan di antara golongan pendapatan tinggi dan rendah itu dalam tahap yang sama. Kemudian kita ambil langkah liberalisasi ekonomi, kemudian kita heboh di kampung bagaimana kita ini menjadi jago-jago Melayu yang hebat yang baru. Dasar ini akan lebih menjadikan dan melebarkan kesenjangan di antara golongan berpendapatan tinggi dan rendah. Sebab itu Kementerian Kewangan dan Kerajaan harus berani melihat semula. Kalau nak jalankan perubahan, anjakan dari segi pendekatan yang lama, ia mesti dilakukan cara menyeluruh. Sementara kita mau ekonomi kita dipacu dengan lebih antas, lebih berdaya saing dan kompetitif, jangan kita korbankan agenda affirmative action menjamin maslahah masyarakat rakyat dan rakyat terbanyak, miskin dan terpinggir dari semua kaum.
Sebab itu bila dibahaskan isu dan krisis Perak dalam kaitan pertumbuhan ekonomi, soal tanah dan sebagainya, kita harus berikan pendekatan dan meyakinkan orang Melayu, orang Cina dan orang India bahawa pendekatan kita harus baru dan berani. Orang yang terpinggir dan miskin harus dibantu. Kalau tidak, jadilah isu yang tak dijawab oleh Pasir Salak. Saya dengar tadi bila Gombak dan Macang bangkitkan, bila tanah perkebun sayur Cina diberikan, riuh rendah, kita marah bahawa Menteri Besar Datuk Seri Nizar telah khianat. Tetapi bila bagi satu gunung kepada Tokoh Judi, satu bukit Tokoh Judi pulau, dia diangguk oleh ahli-ahli Muhammad UMNO kerana tokoh-tokoh judi itu maha kaya dan pembantu besar dalam menjanang pertumbuhan dan kekuatan parti. Terima kasih Datuk Seri Yang Di-Pertua, dan terima kasih Muhammad Pembangkang. Menyambut sikit daripada apa yang disebutkan oleh Penguatan Paus sebentar tadi. Apakah dalam persoalan liberalisasi perbankan dan kewangan, dan khususnya kebelakangan ini yang dikatakan sebagai subsektor perkhidmatan, yang keseluruhannya dikatakan oleh Menteri Kewangan untuk menggamit FBI, pelaburan asing. Dan pada waktu yang sama mereka mengakui bahawa ekonomi negara terlalu export reliant. Maka sebutan belakangan ini adalah untuk menjana ekonomi berdasarkan domestic demand. Saya minta kalau boleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang menjelaskan bagaimana bercanggahnya kalau kita sudah meliberalisasikan ataupun membebaskan sektor-sektor kewangan dan perbankan dan juga perkhidmatan mutaakhir ini dengan serangan dan persaingan MNCs yang masuk. Dalam kedudukan kita tidak punya keupayaan bersaing. Apakah ini akan terus menjadikan kedudukan ekonomi population, saya tak mau ambil garis etnik, tetapi negara kita ini lebih parah untuk mendepani cabaran ini? Dan apakah boleh kiranya Yang Berhormat Ketua Pembangkang menjelaskan kalau kita mau memacu domestic demand ataupun memacu ekonomi dengan domestic demand, kita perlu memberikan ruang untuk ia berjaya. Dengan kata lain, mengangkat income level rakyat. Dan kedua, membawa negara, the national saving of negara, ya, ataupun simpanan nasional yang berkebetulan Malaysia punya national saving yang agak besar, tetapi tidak dilaburkan, investment rate-nya kurang, maka kita punya kurang lebih 15% daripada GDP atau kurang lebih 50 bilion yang tidak digerakkan dan dimobilisasikan dalam mengangkat domestik ekonomi. Jadi saya setuju sangat dengan Yang Berhormat Ketua Pembangkang bahawa di sana polisi prescription kerajaan Barisan Nasional nampaknya huru-hara sikit dan tidak konsisten dan koheren. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Walaupun saya nyatakan bahawa dari beberapa sudut saya tidak dapat menyangkal kebijaksanaan kerajaan untuk memberikan sedikit kelonggaran dari liberalisasi kewangan, tetapi seperti mana Yang Berhormat tekankan tadi, ia harus koheren. Ia tidak boleh dilakukan seolah-olah mengorbankan agenda merakyatkan ekonomi keseluruhannya. Keduanya, mengandaikan negara ini boleh berpandu kepada domestic market, pasaran tempatan, itu juga satu kesilapan. Kita bukan China, kita bukan India, malah bukan juga Indonesia. Maka domestic market kita sangat terbatas. Kekuatan ekonomi Malaysia masih cara besarnya bergantung kepada keupayaan kita bersaing untuk mengekspor, dan ini akan menjadi cabaran sama ada kita mampu akan berhasil atau tidak. Saya berikan contoh-contoh selepas pakej rancangan berbeda dengan pengumuman propaganda. Sementara kita akui keperluan pakej rancangan, saya tidak nafikan, dan dilaksanakan dengan berkesan dan telus yang dikaitkan dengan KPI akan saya sentuh. Tetapi